Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini saya nak cerita tentang diri saya. Nama saya H-A-W-A Hawa, Z-U-L-A-I-K-H-A Zulaika, B-I-N-T-I binti, Y-U-S-O-H Yusof. Awak boleh panggil saya H-A-W-A Hawa. Nama isyarat saya Hawa. Umur saya 21 tahun. Saya lahir di Kedah pada bulan Jun. Saya ada 3 orang adik-beradik dan saya anak nombor 3. Nama ibu saya S-A-R-I-P-A-H Saripah, B-I-N-T-I binti, H-U-S-S-A-I-N Husin, dan ayah saya Y-U-S-O-H Yusof, B-I-N bin, D-A-U-D Daud. Umur ibu saya 55 tahun dan ayah saya 57 tahun. Ibu saya suri rumah dan ayah saya arkitek. Sekarang ayah saya sudah tak bekerja kerana sakit. Saya ada seorang kakak dan seorang abang. Nama kakak saya N-O-R Nur, H-A-F-I-Z-A Hafiza, dan abang saya A-D-A-M Adam, H-A-R-I-T-H Harith. Umur kakak saya 27 tahun dan abang saya 24 tahun. Mereka sudah bekerja. Di rumah saya ada banyak kucing. Dahulu saya sekolah di SMK SUNGAI Sungai, LIMAU Limau, YAN Yan, dan STPM di sekolah yang sama. Sekarang saya belajar di UNIVER SITI University, KEBANG SAAN Kebangsaan, MALAYSIA Malaysia. Di sini saya selalu makan laksa dan bihun sup. Saya ke kelas naik bas. Saya belajar rajin-rajin supaya keluarga saya bangga dengan saya. Cita-cita saya guru yang baik dengan belajar. Saya seorang yang suka belajar benda baru dan sentiasa cuba beri yang terbaik dalam setiap perkara yang saya buat.
Saya suka warna merah jambu. Saya selalu main badminton dengan kawan-kawan pada waktu petang. Kami sangat bahagia. Itu sahaja dari saya. Jumpa lagi. Bye.